Adakah benar membara kucing dapat menghindarkan diri daripada sihir? Ini macam-macam lah. Ada setengahnya benda ikan betik, kerana sihir masuk ke rumah bila tak ada mata yang terbuka. Bila orang tidur barulah sihir itu berjalan. Jadi nak ada mata terbuka itu ikan betik sentiasa berlega-lega di akuarium. Saya fikir itu pun tak betul. Setakat inilah pendidik sihir yang baik itulah duduk dalam hakikat bismillah. Kemudian kita mestilah selalu sembahyang taubat, sembahyang hajat, memohon. Masa nak tidur kita baca 3 kul Allah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas 3 kali disambung dengan selawat Nabi 3 kali dan berdoa. Antara doa yang diajar oleh guru saya, kita berdoa kepada Allah, kemudian diakhiri kita minta tolong malaikat yang dinamakan malaikat hafadah. Malaikat hafadah ni tuan-tuan ada disebut dalam ayat 11 surah 13. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Setiap manusia itu ada mu'aqibat, ada malaikat yang sentiasa mengikuti. Min baini yadayhi di depannya, wa min khalfihi di belakangnya. Setiap kita ni tuan-tuan ada malaikat, seorang di depan, seorang di belakang, yang sentiasa mengikuti kita. Kita duduk sini saja, ada di depan, ada belakang. Ini ayat Quran. Yahfadunahu, malaikat itu memelihara kita. Min amrillah, dengan perintah Allah. Tapi kita tak sedar. Jadi guru agama saya kata, kita minta lah, malaikat hafadah ni jaga kita masa kita nak tidur. Dia sebut, wahai malaikat hafadah, engkau jaga aku ketika aku tidur. Kalau ada apa-apa hasad, dengki, sihir, engkau jaga. InsyaAllah. Saya masa itu tuan-tuan diajar oleh guru agama saya ketika berumur 15-16 tahun. Bila dengar tu sangat suka. Satu malam ketika saya nak tidur, saya ingat guru agama saya tadi dia ngajar, cubalah kamu, cuba ambil wudu, baca 3 kul, baca salawat Nabi. Saya cakap, wahai malaikat hafadah, tepat jam 2 malam engkau kejutkan aku. Malam itu tuan-tuan, tepat pukul 2, saya dengar orang bagi salam dengan kuatnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, macam menjerit. Saya terkejut, buka jendela rumah. Tak ada siapa. Saya teringat, ini malaikat hafadah. Malam kedua saya cuba lagi, doa saya, wahai malaikat hafadah, engkau kejutkan aku tepat jam 2 malam. Malam kedua tuan-tuan, ketika saya tidur itu, mata saya disuluh dengan lampu yang sangat terang, panas, sehingga saya terkejut tak ada apa-apa. Saya ingat, ini malaikat hafadah. Saya cuba lagi malam ketiga, tepat jam 2, ada orang pegang ibu jari kaki sebelah kanan, goyang-goyang. Bangun. Saya terkejut duduk. Saya tanya, ini malaikat hafadah. 3 kali tuan-tuan, betul-betul. Tuan-tuan nak cuba. Malam ni cuba kejutkan aku jam 3. Macam mana berlaku. Tapi tidaklah wudu. Ada wudu, baca 3 kul, 3 kali, selawat Nabi 3 kali. Lepas tu berdoa.